Aish, adik okey tak? Andrea nak pergi ke tuition, school, home tuition. Afan, macam mana Afan? Afan, apa perasaan Afan? Afan tak nangis kan? Afan tak nangis kan? Janji. Ni kali kedua nak pergi tuition ni. Yang first day hari tu nangis. Hari ni kita tengok dia nangis ke tak. Kalau adik tak nangis, ibu belikan mainan. Sekali dah. Okay, adik. Afan, apa perasaan Afan nak pergi tuition? Adik tangis. Tak nangis, janji tak nangis. Tangis. Hari tu adik nangis sebab apa? Nangis. Sebab hari tu adik nangis sebab adik sedih. Ibu. Nak ibu. Okey, hari ni adik nangis ke tak? Tak. Janji. Tadi. Ibu dapat mesej nanti takut jangan apa ni? Jangan dapat mesej adik menangis pula. Tahu? Jangan nangis tau. Adik nak jadi apa nanti besar? Tadi polis. Tadi. Nak jadi doktor, nak jadi polis, nak jadi askar. Uyo. Nak jadi polis. Hebat. Abang tak hebat pun. Abang dikatakan abang. Abang tak hebat pun. Abang hebat lah. Abang hebat lah. Abang hebat juga macam adik. Mana? Adik makan apa? Tak apa. Sedap tak? Tak. Tadi adik makan apa tadi? Donat. Donat. Uyo, donat makan, geripak makan. Semangat ke nak pergi sekolah? Pergi tuition? Okey, adik tuition hari Sabtu je. Setiap hari Sabtu je. Air tak handphone. Duduk. Hari Sabtu 2 jam je, Dik. Hari Sabtu 2 jam je. Air tak handphone. Ibu tunggu dekat luar rumah cikgu. Oh, ibu duduk dalam kereta. Ibu duduk dalam kereta je tunggu adik habis belajar. 2 jam je tau. Jangan nangis tau. Janji. Janji. Tadi. Ayah. Tu cantiknya matahari. Cantiknya. Terang. Jatuh. Mata. Kenapa? Cantiknya. 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 Masya Allah. Tahu. Cantiknya. Cantiknya. Baik. Allahumma firli. Abang nak apa? Adik nak pergi tuition dah ke? Seronok tak? Nak pergi hantar adik. Jom adik. Adik. Jom adik. Jom. Jom. Boleh tak bawa beg? Oh, besar begnya. Uish, laju ya. Kita ni tengah-tengah. Aish, second round ke? Second round. Go. Nanti ibu kejar. Laju ni lari. Okey, nak kejar jom. Tinggal lagi. Aish, 3 round nak? Aish, jom kita next 3 round. Penat dah? Penat dah? 2 round je, okey? Alamak, ada baring dah. Dah pincang pula. Biasa lah. Ni. Ambil sini. Boleh tak? Ke You can do it. nak beli air botol ke air bongkos ke tepi? Wow, air manis. Ke? Teh ais. Oh, tak air terus. Boleh je. Boleh dah. Oh, yo, boleh sah. Boleh. Good. Hebat. Saya cakap Pak Polisi kalau jauh. Saya menang. Aish, air penat tak jogging? Tongging. Penat tapi Tak benar. Penat tapi tak penat. namun Aish, rindu adik tak? rindu.
Rindu kalau ada adik Aisyah nak gaduh kan? Tak. Yelah tu tak gaduh. Taklah. Adik buat apa? Adik bawa ABC. Buat ABC lagi? Bawa buku. Oh, buku. Sehingga kedai kejap beli air mineral lepas jogging penat. Sebenarnya kan Afan ni baru 4 tahun. Sebab kenapa hantar Afan ke home tuition? Sebab dia menangis-nangis nak ikut abang dia pergi sekolah. Tapi dalam masa yang sama risaulah kalau nak hantar dia pergi sekolah. Sebab dia kan masih baru lepas patah kaki. So risau lagi lah nak hantar pergi sekolah. Lagipun 4 tahun masih awal lagi nak sekolah. Cumanya hantar dia kat home tuition tu sebab nak bagi dia biasa dengan kawan-kawan dia. And then sebelum nak hantar dia tahun depan dia dah 5 tahun. Sebelum nak hantar dia ke tahun depan tahun. nak bagi dia biasakan dulu dengan rumah nak bagi dia biasakan dulu dengan kawan-kawan dekat tuition dia. So nanti dia masuk sekolah 5 tahun nanti dia tak nangis lah. Hopefully lah. Kan? Rindu adik tak? Rindu. Adik buat apa dekat tuition ni kan? Harap-harap adik tak nangis lah. Betul tak? Betul. Lari tak pakai kasut. Pakai slipper je. Atra Runner kan? Atra Runner 2017. Nampaklah hari ni dapat 6 round. 6 round. Lah aku perakam. Ada. Tak, tadi tengok juga mana ni. Dah sampai dah. Cepat juga bila lari. Abu. Lagi sekali. Abu. Pandai. Api. Ani. Ani. Lagi sekali. Ani. Ni apa? Pandai. Ni apa? Api. Pandai. Api. Pandai. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Yeah.